Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Berapa hari dah kahwin tak post video Sekejap kahwin tengok dalam YouTube kahwin. Ya Allah, tak connect internet tak connect. Seperti nak slot ke kau nak kahwin. Apa tak connect. Apa tak connect lagu. Dia connect lagu. Sekejap. Okey, online lah. Oops. Terampak rupanya. Okey, seminit duduk bawah buat internet. Okey, YouTube. Kiss F. Sekejap. Kiss F kawan nak beli ni. Kiss F. Oh, ada Ferrari. Apa F1 Ferrari tu. Sekejap nanti kita cari lah. Okay. Buat masa sekarang ni kita nak tupu pada ni blocking NMC Prime lah, vehicle. Sekejap aku tengok tu berapa hari dah kahwin tak baru 2 hari lah kahwin post video pasal blocking. Koso ni lah deh. Blocking GB 09 kahwin tak beli lagi. Tilah kahwin beli dulu. Sebab bukan semua kahwin minat pun dalam line up dia tu. Mungkin kahwin beli hot Megatron secret lah. So lepas tu hot dinosaur tu so aku. Lepas tu ada lah aku tu je lah rasa orang minat. Orang itu biasa ya. Aku rasa 3 besar pula. Kau tak ingat aku GB 09 ni. Banyak kata blocking ni. Apa? Kita tupu ke hot ni dulu. Okey. Jadi bagai baru mendarat. Ni bagai ni demo tak boleh beli kedai je. Tapi ada ni jualnya di China ko dalam grup ko gapo. Tapi hok biasanya nak for sale lah ni. Nak for sale itu ada di event tahun lepas. Boleh tak ingat. Boleh 12 tahun lepas lah event untuk reading ni lah. Belah-belah so 15 begitu. Tak ingat kahwin tarikh dia. Tapi kahwin tak dia nak pergi lah. Yo 17 sampai 25. Ya 17 sampai 25. Masa tu kau baru nak klik tapi tak ada banyak hijau. Tak boleh 12 tu nak klik kapung lagi berapa tau. Okey, jadi kau reading dalam online lah. Dia reading. Bro tikus ya kau tak ada. InsyaAllah dah tunggu boleh 3 lah. Beli dah sokeh tu GB kosu GBD kosu ni tu. Tak ada. Sehari lah lewat. Oh ni yang kau dia reading. Tengok dalam grup ke apa duk jual dalam 120 paling mahal 150 gitulah grup broki. Okey, jadi kau tak ada gini lah tak ada gini daripada Nemesis Prime vehicle transformer broki. Okey, ambil Decepticon apa semua. Laki ni cara-cara untuk pasal lah. Dia kalau di apa hok biasa tu sekejap kalau ambil hok biasa dah. Hok biasanya dia apa QR ni kalau scan tu biasanya ada sini tak apa-apa. Sudah kejap aku. Biasanya dia ada belakang ni depan ni. Sini dia mau nak QR lah bagi Cina. Okey. Gitu. Tuduh sikit. Nak buat QR lah. Bagi Cina. Okey. Gitulah beza dia.
Lepas tu dia tak ada lego ni hok transparent hok orient kau tak pasal ni tu tak nak apa nak pasal. Orient transparent tak pasal ni. Okey, tak apalah. Jadinya baru dah siap pasal dah. Jadi kita tengok je lah lagu mana dah. Kotak dia memang lawa. Awak silap di go ni kawin apa. Awak lighter tu terbakar sikit lah. Tapi kotak dia okey lagi. Kita buka dah dah. Gen ni tak kuat mana okey. Okey. Siap pasal dah ni. Tu dia dekat dia dah ni. Okey, kat dia band kau kat dia gini dah. Nemesis Prime, Transformers. Ni kau skandal lah ni. Nemesis Prime apa semua. Okey, gitu dah. Tengoklah nak tengok kau skandal. Boleh nak buat gapo aku. Kat dia gini, hijau. Ada tengok tadi lama buat blokis. Ada tengok blokis. Blokis Malaysia. Blokis Malaysia. Blokis je lah. Blokis sama buat dulu. .com. Ni dia ada sini transformer. Masih banyak dah. Ni edition Loki Wheels. Beli Saga ni. Ada. Beli Saga ni. Pas scan kau QR tadi tak. Boleh go ni lah. Tu. Ni nama buat dia. Tu. Ni nama buat dia lah. Nak beli online ni orang international ni. Mau tu bit tu. Bapak ke apa. Tuklang. Banyak kan. Version. Galaxy version. Tak masuk lagi hok baru. Masuk tu. Ni hok baru ni. Oh ni awak nak cari juga ni. Tengok dah dulu boleh pay kau. Ni kawin nak. Ni kawin nak. Lepas tu jet fire kot so. Lepas tu dinosaur. Tu je lah. Lain ni boleh buat. Tak lekat lah kau nak beli mana ni. Nak beli ni dulu. Tengok dulu kan lah. Okey, tak apalah. Ni kemudian kita beli, lepas tu kita review balik lah dah. Okey. Lepas tu jangan lupa follow lah untuk apa. YouTube kawan ni. Mak Zakri. Tu je lah. Okey, pergi ke ni lah. Ada ke apa? Nemesis Prime lah. Bezel dia warna hitam lah. Kalau hok titanium ni, base dia warna biru lah. Tapi dia sembuh comel lah dia.
Okay, beza dia ni dia ada corong gini dengan weh hok biasa ni. Sokong ni hok normal lah. Normal gini juga. Ni. Ada banyak transformernya. Okey, kita tengok pada tepi dia lah tayar dia. Begitu. Jadi tayar dia 24 mm lah semua. Okay, tepi tu. Decepticon lah. Dalam nama merah. Body di diecast lah ni. Ni yang diecast bersih lah, plastik belakang lah. Dari gitu. Okay, kita tengok ni trailer boleh kita masuk. Okay. Trailer ni kau beli sebuku dah ni. Cina beli. Dia buat beli Cina ni. Tengok cari hot global. Hijau. Hijau kok. Okay. Ni rasa dia topik pula pelik-pelik ni Pani ni. Tak ada nak main bloki ni. Oh ni dengan khabar topik dah hok apa? Kosu GVD kosu 7 Pani. Boleh 3 ke boleh 3 ke boleh 4 gitu. Tak lama boleh lagi. Ujian kita bloki. Cak nak PT je. Dulu 4-5 bulan baru launch. Dan dia puas nak hunting ni. Tu kau loan kau beli direct. Cina kau. Tak marah nak hunting rugi. Baru teradah hunting hok nombor 2 tu. Lepas tu style lah ni kau beli soket. GVD lah kau beli soket. Boleh secret. Biasa-biasa gitu je lah. Secret biasa-biasa gitu lah. Tak nasib pun ni kau boleh. So secret lama tu. Kalau daripada hot ni siapa satu ni boleh direct beli gitu. Adalah. Dia atas lah. Lepas tu kau hunting hot GVD tu kat. Tak aja boleh. Tak aja boleh. Kalau GV ada juga bolehnya. Tapi tak. Tengoklah. Kalau boleh banyak ni 05 ni. 0 ni kalau GV. Tak apalah ada lagi tu nak terik dia pun. Tak kau nak mana. Boleh dah terik dia. Apa? Kalau terik ni Soundwave on the way dah tu. Yang budak sabu. Kau 13 ya. Kau rasa kau nak. Okey. Ini lah. Review cover lah berkenaan blokis wheel Nemesis Prime. Payah nak panggil. Blokis wheel Nemesis Prime. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi lah. Nanti kau upload lah video kalau kau gaji. Tamu buat kau ni. Kalau kau klik kapur itu boleh dolar itu. Lah tak ada apa tu gak gedug cokan gapo. Boleh baru 10 hari boleh baru kau upload video baru. Boleh kau baru ni. Ni mungkin kau akan buat aje lah, mungkin seminggu sekali ko, 2 minggu sekali ko. Ikut lah. Okey. Gitu lah dulu dah. Sebagai akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.